لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعن والتعليم والتزكية والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Asli kena kifayah mutadi tu. Kena kifayah tu mutadi. Muka surat 196. Kifayah tu mutadi. Kalau sunnah mutadi muka surat 21. Faslun. Ini suatu fasal berkenaan pada menyatakan khiyar. Ini khiyar ni ada khiyar majlis, ada khiyar syarak, ada khiyar aib. Jadi hukum asal baik, khusus hukum asalnya jual beli ni adalah tetap. Maknanya tidak boleh dibatalkan, asalnya gitu. Asalnya gitu. Tetapi ada cara memberi peluasan pada keadaan-keadaan tertentu boleh dibatalkan akad. Asalnya jual beli ni on lah. Terus kenapa? Kerana terjual baik, kerana terjual jual beli adalah untuk memiliki dan mentasarruf, menguruskanlah. Jadi memiliki, boleh nak gapo lah, nak dekor kau nak gapo nak guna lah. Tetapi bagi manfaat atau hikmah untuk menolong dua orang yang berakad melakukan transaction atau penjualan atau pembeli, ada pelanggaran syarak, pelanggaran untuk meneruskan atau membatalkan akad, panggil khiyar bagi dua pihak yang bertransaksi jual beli, untuk bagi option untuk dia pilih untuk teruskan ataupun batalkan akad. Jadi khiyar ni untuk pilih option untuk dia teruskan akad atau membatalkan akad, di mana khiyar ni terbahagi pada khiyar majlis, khiyar syarak dan khiyar aib. Dan harus bagi mana boleh yang menjual dan yang membeli itu khiyar, yakni memilih balikkan jual belinya, balikkan jual beli, mana batalkanlah. Kalau dia beli dah, dia pulai semula, ataupun sebaliknya jual dia balik semula. Yakni memilih mengembalikan jualannya selama belum lagi ia bercerai daripada tempat akad itu. Tak pergi lagi, tak balik. Kalau pasar kan, kalau banyak tanya ada tempat lah, ada tempat luar, ada tak apa speed ni, kadang uruf. Kalau ni gerak-gerak ni, balik punggung naik gitu, baliklah tu. Ada kedai-kedai yang tutup kan, itu di kedai dulu. Ada majlis-majlis lagi, ada majlis lagi. Jadi pertukaran barang jual beli khiyar majlis ada berapa syarat? Tanya dah, tak ada kita. Pertamanya dia kena berlakunya jual beli muawadhah. Give and take.
Bagi aku ambil muawadhah saling tukar. Ya. Muawadhah yang murni. Kalau muawadhah akad itu akad nikah. Artinya nak talih. Bukan pertukaran yang murni. Ya mana beri anda bagi ada muawadhah. Ataupun heboh. Heboh kan heboh. Heboh Azim bagi buku pada Asif. Asif ni apa ke Azim? Tapi apa ada? Ngasih. Jadi tidak ada muawadhah. Itu tak nak khiyar. Dia bagi kat cuk orang ambil mula. Okey kita ni buruk siku. Itu peribahasa. Nak tak boleh. Bismillah. Ya. Yang boleh khiyar adalah berlakunya muawadhah. Yang kedua, jual beli terjadi antara benda dengan benda. Waqi'ah al-ain. Dia tak boleh khiyar. Khiyar majlis ni tak boleh dalam akad ijarah, akad sewa menyewa. Karena sewa menyewa ya benda yang bertukar manfaat. Berti rambut. Tak. Khiyar. Berti dah. Nak khiyar tak boleh. Saya menyewa upah gitu tak boleh. Ada benda dengan benda. Dia tak boleh nak khiyar kait dengan manfaat. Yang ketiga, jual beli tetap dari kedua pihak. Ia tetap daripada dua pihak, penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak ada unsur paksaan. Laisa fiha tamlik qahri. Ia ada kita dalam kita akan ngaji dalam masalah muamalah ni ada satu proses, satu benda orang panggil syufa'ah. Syufa'ah ni ia nak khiyar. Memang dia ada unsur pasal pada pasal yang dia benarkan. Contohnya syahid dia berkongsi tanah dengan wafi partner, tanah syarikat ataupun rumah beberapa. Lepas tu berkongsi benda yang berkongsi dah rumah beberapa. Lepas tu nak jual, saya nak jual hadiah tu jual kepada Naim. Ya, kepada Naim. Naim dengan masa yang segera wafi kali dia boleh bahasa supaya Naim jual ke dia. Patutnya ubi pada partner yang berkongsi. Pada tanah ke berapa kan emosi. Tak boleh partner dia jual ke orang lain. Jual ke partner. Dia jangan partner dia. Dengan syarat-syarat adalah lagi dengan buat syufa'ah. Ada masalah yang lain tak boleh dapat pasangan. Waktu tak apa syufa'ah. Itu antara syarat-syarat khiyar majlis. Jadi khiyar majlis ini selesai ataupun terputus apabila berlaku salah satu daripada dua sebab. Pertamanya, ia sudah memilih. Hak khiyar atau hak memilih antara nak teruskan transaksi itu atau nak batalkan akad.
Jadi dia sudah pilih. Kalau salah satu daripada dua orang sudah yang bertransaksi dah pilih untuk meneruskan akad, sedangkan seorang lain lagi nak hak khiyar. Jadi hak khiyar tu hanya untuk orang yang pilih untuk ambil khiyar. Nah, apa nak teruskan je, nak teruskan. Yang kedua telah berpisah secara fizikal. Dan berpisah secara fizikal. Gambaran terpisah secara fizikal, tengok keadaan lah. Kalau berada di tempat kedai hal kecil, mungkin lepas pada dia keluar daripada kedai tu. Kalau dah hak besar, mall, maka gambaran dia berpisah, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Atau di tempat di gerak, di halaman, bila balik arah tu, berjalan 3 langkah, tubik pada majlis lah. Habis. Demikian lagi harus pula khiyar syarak. Dengan syarak. Mana khiyar syarak bagi yang menjual dan yang membeli atas salah seorangnya dengan syarak. Mana panggil di khiyar syarak. Demikian lagi harus pula dengan syarak. Syarak kepada akad atau pada majlis. Hendak khiyar 3 hari dan kurang. 3 hari ke bawah. Khiyar syarak. Jadi khiyar syarak ni, jika 2 orang yang akad ataupun salah seorang mensyaratkan pada waktu yang tertentu yang mereka pilih untuk menetapkan akad jual beli atau membatalkannya. Hendaklah khiyar 3 hari dan kurang. Dan demikian lagi harus khiyar aib. Sudah tu khiyar syarak ni antara syarak sahnya khiyar syarak saling. Pertamanya dia sebut batasan waktu, ada specific time, ada bukan batasan waktu, maknanya sebut waktu khiyar, batasan waktu. Kalau tak sebut, tak boleh. Yang kedua, batasan waktu ni perlu diketahui. Kalau batasan waktu tidak diketahui, maka hukumnya tidak sah. Yang ketiga, batas waktu khiyar tidak melebihi 3 hari. Yang keempat, bila 3 hari itu kita nak kira, batas waktu 3 hari, kira sejak menetapkan syarak. Menetapkan syarak, kira terhitunglah. Jalanlah masa. Batas waktu 3 hari terhitung sejak menetapkan syarak. Jadi lah syarak, sama ada syarak itu ditetapkan di dalam akad atau setelah yang akad. Bukan ia hitung sejak ia berpisah penjual dan pembeli, tapi sejak lepas pada dia tetap syarak. Yang kelima, mabi' atau barang yang diperjualbelikan itu atau benda yang tidak boleh mengalami perubahan disebabkan oleh masa. Contohnya, wafi dia pergi beli di ayam goreng. Mana tersebut? Ayam goreng. Tapi pusing ayam goreng. Kalau belajar. Boleh buat 3 hari.
Dia akan mengambil perubahan tu. Tak ada peti ke berapa pun yang akan hilang dah. Jadi tak sah kita menetapkan hias syarat selama 3 hari untuk sejenis ayam goreng. Kerana cara umumnya ayam goreng ni dalam masa 3 hari akan mengalami perubahan. Jadi masuk 3 hari ni, yang kena batas waktu 3 hari ni terus menerus, tidak berpisah. B. Qala muallif rahimahullah, dan demikian lagi harus hia'aib. Hia'aib adalah jika pembeli dia temukan kecacatan, keaiban dalam bagian jualan tu, bagian belian tu, maka boleh dia membatalkan akad dan mengembalikan barang yang beli itu kepada pemiliknya. Jika didapat jualan dan harga ada aibnya, harus khiyar pada waktu didapatkan aibnya itu juga. Ia khiyar dengan bersedera. Jadi apa batasan aib? Limit cacat itu apa maksudnya? Batasan aib, cacat yang menyebabkan pembeli boleh batal akad adalah cacat yang menyebabkan berkurang nilai barang jual beli itu, atau kurang barang atau kurang nilai. Sehingga pembeli tu akan kehilangan apa yang nak, pertama dia nak beli tu yang ada pada umum tu. Jadi sama ada barang berkurang atau nilai. Misalnya Azim beli kitab, tengok satu halaman kosong, kurang tak? Yalah, bagi orang jasa tak penting, tak apa. Tapi bagi orang nak beli kitab ni penting tu. Satu benda ni, yang harga ni nak semua halaman. Halaman ada tapi ada kosong. Tengoklah kitab lain ada, tak ada. Halaman kosong je nak berapa. Maknanya patutnya ada, tak ada. Atau beli kambing, tak ada hidung, ada gupiling, kambing ada, patutnya ada. Jadi tu. Demikian lagi harus khiyar aib jika didapatnya jualan dan harga ada aibnya. Aibnya yang menyertai akad, menyertai dengan akad atau dahulu sebelum daripada qabdu, daripada terima. Jika didapatnya jual dan harga ada aibnya, harus khiyar pada waktu itu juga. Harus khiyar pada waktu didapatkan aibnya itu juga. Dan ia khiyar dengan segera. Habis. Dan habis tajuk lain pula ni. Benarnya mana kita ni kita ringkas ya. Kita tahu satu bab, ada situ bab al-usul was-simar. Al-usulu babul usuli was-simar. Bab berkenaan dengan tanah dan pokok pohon. Al-usul sod nyasing. Babul usuli was-simar. Was-simar. Jadi isunya
ada masalah muamalah ya. Jual beli, ada orang dia jual pohon saja. Tak jual buah, jual pohon saja. Tak jual buah, ada jual buah saja. Tak jual pohon. Ada jual kedua-duanya buah dan pohon. Ada juga jual tanah saja, tapi tak jual tanaman atas tanah. Ada jual tanaman saja, tapi tak jual tanah. Jual tanah tak jual. Jual gitu. Dan ada jual kedua-duanya. Jadi apabila seorang jual pohon sekaligus buahnya atau tanah beri tanah ikut tanaman dalam tanah tersebut, maka hukum sah cara mutlak. Kalau orang itu jual pohon sekali dengan buah yang lalu, ataupun tanah sekali dengan pohon lalu, itu tak ada masalah. Buah tu memang layak nak. Walaupun buah tak masuk sekali pun boleh. Orang jual kali dengan tanah pada pohon apa tu. Isunya apabila seorang jual buah saja tidak pohon, atau jual tanaman saja tidak tanah, buah sayur, jual tanah jual sayur. Maka situ ada perincian. Dan tiada harus dijual buah-buahan mutlaqan dengan tiada syarat kerat yang belum lagi baik masaknya. Jual buah, sama ada buah kayu atau buah tak masak lagi, polima ke, serta ke, durian ke, dengan tiada syarat kerat. Jika buah tu belum lagi baik masaknya, dan sah dijualnya buah tu, buah kayu atau biji-biji itu apabila sudah baik masaknya. Iaitu yang sudah ada tandanya baik masak, yang sudah ada rasanya, yang sudah ada, iaitu yang sudah ada rasanya dan sudah ada tanda warna masaknya jika mempunyai warna. Dan jika tiada bagi warna, maka dapat daripada tanda masaknya. Kata ada warna nak cara ke mana? Tanda masak dia seperti lembut dan ada air, berlaku air dalamnya, ada air dalamnya. Tidak putih pada itu. Adapun jika beli buah-buahan belum lagi masak Mekah, maka tiada sah jualnya melainkan disyaratkan kerat. Jual buah putih atas pohon tak boleh. Melainkan jual dengan tanah dia ikut dengan buah putih ni. Habis jual buah saja, tidak tanah ke buah tu. Kalau buah putih tu, dia tak boleh atas pohon. Adapun jika beli yang belum lagi masuk Mekah, maka tiada sah jualannya melainkan apabila disyaratkan kerat batu jual itu. Jika pohonnya bagi yang beli sekalipun, tak dapat tiada daripada syaratkan keratnya. Dan sah jika jualan pohon kayu yang ada buahnya, maknanya tiada diceraikan jualan buahnya daripada jualan pohonnya sekali. Buah kalian pohon, tak kira sama ada baik masuknya atau tiada.
Kalau jual pohon kali dengan buah tu dari tu, tak apa, walaupun tak masuk lagi pun. Kerana buah itu tabik mengikut bagi pohon. Kita beri pohon tu kali dengan buah. Tiada, kerana pohonnya itu tiada ditakut datang kebinasaannya. Bersalah buah yang belum lagi masuk Mekah. Maka takut datang binasanya. Dan tiada sah jual yang ada baginya riba, item ribawi seperti gandum dan merah dan rupak dan inak itu dengan jenis lagi basah melainkan lapan, iaitu susu. Dan haram dijual daging dengan binatang. Jual daging dengan binatang hidup. Jual daging dengan binatang hidup jikalau bukan jenisnya sekalipun. Jadi masalah jual buah tapi tak jual pohon ni, apabila seorang jual buah saja tidak pohon dia, atau jual tanaman saja tidak tanah dia, maka hukumnya jika buah tu atau tanaman sudah baik masuk boduis solah, walaupun hanya sebahagian kecil, maka hukum sah secara mutlak. Jika buah atau tanaman belum baik, belum boduis solah, tak masuk lagi, maka apabila disyaratkan, kalau syarat dipotong, maka hukumnya sah. Dan jika disyaratkan ditetapkan tak potong, tak dikerak atau tanpa syarat apa pun, maka hukumnya tidak sah. Faslun, sah jual salam. Faslun, pada menyatakan hukum jual salam. Sah jual salam dengan tunai dan bertangguh. Nanti insyaAllah kita sambung lagi bab bai'us salam. Bukan salah-salah gaya ni tu. InsyaAllah esok tak ada semua lah. Baik pelajar ataupun kakak. Lepas pada esok mula ada kitab baru oleh Ustaz Izzuddin. Izzuddin dah. Esok ada. Lepas tu lepas pada kelas Ustaz Izzuddin tu, kelas Nizami kita makan. Kita majlis raya termasuk Jumaat lah. Tapi digalakkan potluck. Mesti potluck bakal bawa. Bakal bawa belakang. Tak ada nanti. Habis pupukan dah. The man of evil. Ngambil man panggil dah. Mari, maknanya pelajar yang kena ngaji lah. Kena ngaji, bawa pakai atau semua, tak tahu sikit lah. Subhanallah.